pergi berbuka puasa dengan kawan baru dekat antara tempat yang paling cantik dekat Johor Bahru. Orang-orang JB dengan orang Singapura, mana yang tak tahu Melo House by Nurul tahun ni diorang ada buat buffet Ramadan lagi tau. Korang nak tahu tak harga early bird dekat sini? Korang boleh book sebelum 26 Februari tau, sebab harga early bird ni RM68 saja. Sebelum Lina nak tunjuk dengan korang masakan Melayu diorang, korang tengok dulu stesen yang best-best ni. Excited tau nak share part ni dengan korang. Ada roti bakar, ada teh tarik panas, ada kopi. Untuk section kuih dekat sini dia agak tersorot sikit, tapi pilihan kuih dia memang ada banyak jenis, nampak sedap semua. Kalau korang nak pergi bayar zakat, ni laluan yang sama. Oh ya, dekat sini kalau korang nak bayar zakat pun boleh tau. Section yang paling pertama sekali korang kena pergi memang section kuih-muih ni. Lepas tu sebelah tu ada air manis, air sejuk, air berperisa. Okey, sekarang kita dah masuk ke menu yang lebih berat. Untuk nasi, lauk, semuanya ada dekat dalam kemah. Yang tadi tu dekat dalam kedai. Nasi kat sini ada lebih daripada 3 jenis tau. Lauk dekat sini kalau habis korang jangan risau, diorang memang akan top up. Ada asam pedas, ada ketam masak lemak cili padi, ada udang sambal sayur pun ada. Okey, lepas korang dah ambil nasi tu semua kan, korang pergi dekat bahagian luar balik untuk ambil ulam-ulaman ni semua. Ada sambal belacan, ada ikan rebus, sedap. Korang jangan lepaskan peluang dekat bahagian ni tau. Keropok-keropok pun ada. Specialnya kali ni dekat Melo House by Nurul, diorang set up kemah yang besar dekat luar tau. Kita nak duduk dekat dalam kemah boleh, nak duduk kat dalam pun boleh, ada VIP seater. So korang jangan lepaskan peluang untuk berbuka puasa dekat sini. Save dulu video ni and thank you for watching. Bye korang.